Assalamualaikum dan salam sejahtera para pengembara hikmah sekalian. Selamat datang ke saluran di mana kita merungkai benang-benang halus di antara dunia kita dan alam gaib, menyelami lautan tradisi dan membongkar rahsia-rahsia yang bersemayam dalam jiwa nenek moyang kita. Ada hari-hari tertentu dalam putaran masa di mana tirai yang memisahkan kita dengan alam lain menjadi begitu nipis, seolah-olah nafas masa lalu berbisik di telinga kita. Hari ini 6 Oktober adalah salah satu dari hari-hari itu, sebuah gerbang yang tersembunyi mengundang kita untuk berhati-hati atau mungkin menghadapi akibatnya. Apakah gerangan 6 Oktober ini? Catatan kalendar moden, ia mungkin kelihatan seperti hari biasa. Namun, di sebalik kerudung waktu, dalam khazanah kebijaksanaan purba masyarakat Nusantara, khususnya Melayu, setiap tanggal memiliki getarannya sendiri, petandanya yang tersendiri. Ia bukanlah cuti umum dalam erti kata moden, tetapi lebih kepada hari gerbang misteri. Satu hari yang dipenuhi tenaga khusus, di mana kepekaan kita terhadap alam sekitar, terhadap tanda-tanda kecil, harus diasah setajam mata parang. Ia adalah hari yang mengajar kita untuk hidup selaras dengan alam, menghormati apa yang tidak terlihat, dan mendengar bisikan dari dunia yang lebih tua dari kita. Meskipun tiada sambutan keagamaan Islam secara spesifik yang jatuh pada 6 Oktober, namun, kepercayaan rakyat Melayu seringkali mengaitkan hari-hari tertentu dengan pengaruh spiritual atau aura yang berbeza. Dalam konteks ini, 6 Oktober boleh dilihat sebagai satu hari di mana semangat atau roh alam lebih aktif, memerlukan kita untuk lebih peka. Ini adalah warisan daripada kepercayaan animisme dan dinamisme purba yang wujud sebelum kedatangan Islam dan kemudian diserap serta disesuaikan dalam kerangka kehidupan seharian. Masyarakat Melayu pada masa dahulu akan mencari keberkatan bukan melalui perayaan khusus, tetapi melalui amalan-amalan harian yang berlandaskan etika dan pantang larang, seringkali melibatkan kesyukuran kepada Ilahi atas rezeki alam dan perlindungan daripada gangguan makhluk halus. Doa-doa dan permohonan seringkali ditujukan untuk keselamatan diri, keluarga, rezeki yang berpanjangan dan perlindungan dari bala bencana ataupun sihir. Untuk memahami mengapa hari seperti 6 Oktober boleh dianggap istimewa, kita perlu menyelami akar umbi kepercayaan yang lebih luas di Nusantara. Kisah-kisah yang saya bawakan ini bukanlah tentang seorang saint tunggal, tetapi tentang naratif kolektif, mitos tentang bagaimana alam semesta ini bergerak dan bagaimana manusia mesti menyesuaikan diri dengannya. Bayangkan, ribuan tahun dahulu, di tengah hutan belantara yang tebal, di mana hanya cahaya bintang dan bulan menerangi jalan, nenek moyang kita hidup berdampingan dengan alam. Mereka percaya setiap pokok, setiap batu, setiap sungai memiliki penjaganya, memiliki semangatnya sendiri. Matahari terbit dan terbenam, bulan mengambang dan menyusut, angin bertiup dan hujan turun. Semuanya adalah manifestasi kuasa yang lebih besar. Salah satu legenda yang sering diceritakan adalah tentang Puteri Gunung Ledang atau Naga Tasik Chini, bukan sebagai dewa, tetapi sebagai entiti yang memiliki kuasa atas wilayah mereka dan yang kehadirannya mempengaruhi kehidupan manusia. Atau kisah tentang pawang dan bomoh yang mampu berkomunikasi dengan alam, mendengar bisikan daun, membaca bahasa bintang. Mereka bukanlah sekadar ahli sihir, tetapi penjaga keseimbangan, jambatan antara manusia dan alam gaib. Pada hari-hari tertentu, seperti yang mungkin dirasakan pada 6 Oktober ini, dikatakan bahawa pintu antara alam nyata dan alam halus akan sedikit terbuka. Ini bukan tentang hantu semata, tetapi tentang kehadiran.
Kehadiran yang boleh jadi membawa petunjuk, amaran atau bahkan ujian. Kisah orang bunian misalnya. Mereka adalah makhluk halus yang dikatakan hidup selari dengan manusia. Tetapi di alam yang berbeza, mereka sering mengganggu atau menolong manusia, bergantung pada adab dan niat kita. Pada hari-hari seperti ini, dipercayai orang bunian mungkin lebih mudah dilihat atau merasakan kehadiran manusia. Maka apabila kita berbicara tentang 6 Oktober, kita berbicara tentang resonansi mitos ini dalam jiwa kolektif. Ia bukan hanya sebuah tarikh, tetapi cerminan kepercayaan kuno yang mengajar kita untuk sentiasa merendah diri, menghormati alam dan sentiasa waspada terhadap perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sekarang, mari kita selami dunia petanda. Bisikan alam yang cuba memberitahu kita tentang apa yang bakal berlaku. Petanda, cuaca, rezeki. 1. Jika pagi 6 Oktober berkabus tebal dan kabus itu hilang, perlahan-lahan selepas terbit matahari, ia petanda kemarau akan datang selepas musim hujan. Petani akan bersedia menanam tanaman yang tahan panas. Mengapa? Kabus tebal menunjukkan kelembapan yang terkumpul di udara dan penyejatan perlahan menandakan tiada angin kencang yang membawa awan hujan. Jika pada hari ini angin bertiup dari arah selatan secara berterusan, itu petanda hujan lebat akan turun dalam masa seminggu. Nelayan akan berjaga-jaga. Mengapa? Angin selatan sering membawa wap air dari laut ke daratan, menyebabkan pembentukan awan hujan. 3. Bunyi unggas malam seperti burung hantu atau jelangkung yang bersahutan lebih nyaring dari biasa pada malam 6 Oktober kononnya menandakan akan berlaku perubahan cuaca mendadak, mungkin ribut atau banjir. Mengapa? Binatang dipercayai lebih peka terhadap perubahan tekanan udara atau tenaga alam yang tidak stabil. 4. Jika bunga-bunga di Taman Layu lebih cepat dari biasa pada hari ini, ia adalah petanda rezeki akan sedikit tersekat atau lambat tiba. Perlu lebih berusaha dan bersabar. Mengapa? Bunga yang layu melambangkan kemerosotan dan kurangnya kesuburan yang boleh dikaitkan dengan aliran rezeki. 5. Jika pada hari ini matahari terbenam dengan warna merah menyala tanpa awan di kaki langit, itu menandakan cuaca akan cerah dan panas berpanjangan pada hari-hari mendatang, baik untuk penjemuran hasil tuaian. Fenomena optik ini sering dikaitkan dengan udara yang kering dan stabil. Jika terlihat banyak semut berarak membawa makanan di dalam rumah pada hari ini, ia adalah petanda musim hujan akan tiba tidak lama lagi dan semut-semut itu sedang mengumpul bekalan. Mengapa? Ini adalah tingkah laku semula jadi haiwan yang bersiap sedia menghadapi perubahan cuaca. 7. Bunyi cicak yang kerap di dalam rumah pada siang hari Oktober kononnya membawa petanda akan ada tetamu jauh yang datang atau berita baik akan menyusul. Cicak dianggap sebagai pembawa berita dan kehadirannya yang luar biasa dianggap sebagai petanda. Petanda harian kewangan. 1. Jika anda secara tidak sengaja tersandung atau terjatuh tanpa sebab yang jelas pada pagi 6 Oktober, berhati-hatilah dengan keputusan besar yang akan dibuat hari itu. Mungkin ada halangan tersembunyi. Mengapa? Kejadian kecil yang tidak disengaja sering dianggap sebagai isyarat peringatan dari alam. 2. Menemukan wang shilling lama di jalan pada hari ini dianggap sebagai petanda rezeki tak terduga akan datang atau peluang baru akan terbuka. Jangan biarkan ia terbiar. Mengapa? Wang shilling lama melambangkan tuah yang terkumpul dan kekayaan masa lalu yang kini boleh membawa manfaat. 3. Jika terjumpa serpihan kaca yang berkilauan di tempat yang tidak dijangka, ia adalah tanda tuah dalam percintaan atau persahabatan akan menyinari. Hati akan menjadi lebih lapang. Kaca yang berkilauan melambangkan kejelasan dan keindahan
dikaitkan dengan hubungan harmoni. 4. Mimpi kehilangan barang berharga pada malam ini bermakna anda perlu lebih berhati-hati dalam menguruskan kewangan. Ada potensi pembaziran atau kerugian kecil. Kehilangan dalam mimpi sering melambangkan ketidakamanan atau kerugian di alam nyata. 5. Jika anda melihat sepasang burung merpati hinggap di bumbung rumah anda pada hari ini dan tidak terbang pergi dengan segera, itu adalah petanda kedamaian dan keharmonian akan melingkari isi rumah. Mengapa? Burung merpati melambangkan ketenangan, kesetiaan dan cinta. Malam 6 Oktober adalah malam di mana mimpi boleh menjadi jendela kepada alam bawah sedar kita, membawa pesan-pesan yang mendalam. Mimpi tentang air yang jernih dan mengalir, melambangkan kebersihan jiwa, kebebasan dari beban masalah dan permulaan yang segar. Ini adalah petanda baik untuk kesihatan dan ketenangan minda. Mimpi tentang rumah yang kemas dan bersih, menandakan kedamaian dalam keluarga dan keberkatan dalam rezeki. Jika rumah kotor atau bersepah, ia mungkin amaran untuk menyelesaikan konflik atau membersihkan kekotoran dalam diri. Mimpi bertemu orang yang telah meninggal dunia yang tersenyum. Ini adalah petanda baik, menunjukkan arwah itu tenang di sana dan mungkin juga membawa pesan restu atau perlindungan dari alam sana. Melihat api yang marak tetapi tidak membakar, merupakan semangat yang membara untuk mencapai sesuatu dan anda akan berjaya tanpa ada kemudaratan. Jika api membakar dengan ganas, mungkin amaran tentang kemarahan atau konflik yang perlu dikendalikan. Terbang tinggi di langit, menandakan kebebasan, cita-cita yang tinggi dan kejayaan dalam mencapai impian. Anda sedang berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat. Mimpi tentang hutan yang lebat dan tersesat mungkin melambangkan kekeliruan atau ketidakpastian dalam hidup. Anda perlu mencari panduan atau petunjuk untuk mencari jalan keluar. Mereka yang dilahirkan pada 6 Oktober dipercayai memiliki keistimewaan tersendiri, membawa takdir yang unik. Anak-anak yang lahir pada 6 Oktober seringkali dianugerahkan dengan jiwa yang sangat intuitif dan empatik. Mereka memiliki mata ketiga yang peka terhadap emosi orang lain dan getaran alam. Mereka adalah individu yang bijaksana sejak kecil, seringkali lebih matang dari usia mereka. Walaupun mereka mungkin kelihatan pendiam di permukaan, di dalam diri mereka terdapat lautan pemikiran dan perasaan yang mendalam. Mereka cenderung menjadi individu yang kreatif, baik dalam seni, muzik atau penulisan, kerana mereka mampu menyalurkan emosi dan intuisi mereka ke dalam bentuk ekspresi. Namun, kepekaan ini juga boleh menjadi pedang bermata dua. Mereka mudah terpengaruh oleh tenaga negatif di sekeliling mereka dan mungkin perlu belajar bagaimana untuk melindungi diri mereka secara spiritual. Mereka cenderung mencari makna yang lebih dalam hidup, seringkali menjadi pencari kebenaran dan keadilan. Dalam perhubungan, mereka adalah pasangan yang setia dan teman yang tulus, tetapi mereka juga memerlukan ruang untuk bersendirian dan merenung. Potensi mereka untuk menjadi pemimpin atau penasihat adalah tinggi, kerana kebijaksanaan dan empati mereka dihargai oleh orang di sekeliling. Dalam tradisi Melayu, tiada konsep hari nama seperti di Barat. Namun, kita boleh melihat kepada nama-nama yang memiliki makna baik atau yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri positif yang diyakini membawa tuah jika digunakan atau diberikan pada hari ini. Untuk 6 Oktober, nama-nama yang membawa makna seperti cahaya, kebijaksanaan, kedamaian atau kekuatan dianggap berkat. Contohnya, Nur, cahaya, Hakim, bijaksana,
aman, damai, qawi, kuat, iman, kepercayaan. Ambil contoh nama Hakim. Seseorang bernama Hakim dipercayai memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan sering menjadi tempat rujukan bagi orang lain. Mereka memiliki jiwa pemimpin yang tenang dan sentiasa mencari kebenaran dalam setiap situasi. Orang-orang ini juga sering dikaitkan dengan keberanian moral dan integriti yang tinggi, menjadikannya individu yang dihormati dalam masyarakat. Kini, kita beralih kepada apa yang perlu kita lakukan pada hari gerbang misteri ini untuk meraih keberkatan dan menjauhkan diri daripada musibah, pembersihan diri dan kediaman. Tujuan untuk membersihkan diri dari tenaga negatif, menarik keberkatan dan memastikan kediaman dilindungi dari gangguan makhluk halus. Apa yang diperlukan? Air bersih, daun limau purut atau daun bidara jika ada, garam kasar, bunga-bunga wangi, melur, mawar, sehelai kain putih bersih. Bila dan bagaimana melakukan? Pagi 6 Oktober. 1. Mandi. Bunga limau. Campurkan air dengan perahan limau purut atau daun bidara yang telah diramas, sedikit garam kasar dan kelopak bunga. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala kekotoran zahir dan batin. Mandi seperti biasa dengan air ini, biarkan air mandian mengalir sempurna. Lakukan dengan penuh keyakinan dan doa. 2. Pembersihan rumah. Taburkan sedikit garam kasar di setiap sudut rumah, terutama di ambang pintu dan tingkap, sambil membaca bismillah dan niat, ya Allah, bersihkan rumahku dari segala gangguan dan berkatilah ya. Selepas itu, lap lantai dengan air yang dicampur sedikit wangian bunga. Kain putih bersih boleh diletakkan di bawah bantal anda pada malam ini untuk tidur yang lebih tenang. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Buang sisa-sisa limau atau bunga ke tanah yang subur, bukan ke tempat sampah. Dan diri anda akan terasa lebih ringan dan positif. Ritual. Mohon keberkatan dan rezeki. Tujuan. Memohon limpahan rezeki, keberkatan dalam usaha dan perlindungan daripada kesempitan. Apa yang diperlukan? Segelas air putih bersih, sebutir kurma atau buah manis lain, wang shilling baru atau not wang kertas, sehelai tikar sembahyang, tasbih. Bila dan bagaimana melakukan? Selepas solat fardu, terutama subuh atau maghrib pada 6 Oktober. 1. Ambil wuduk. Pastikan anda berada dalam keadaan bersih. 2. Sediakan. Letakkan segelas air dan kurma di hadapan anda. Pegang wang shilling, not di tangan. 3. Doa rezeki. Dengan penuh khusyuk, bacalah ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Waqiah atau Al-Mulk jika mampu, diikuti dengan doa-doa memohon rezeki dan keberkatan. Contoh doa ringkas, Ya Allah, Ya Razzaq, kurniakanlah kami rezeki yang halal, berkat dan melimpah ruah, jauhkanlah kami dari kefakiran dan kesempitan. Ulangi doa ini sebanyak yang termampu. 4. Hembuskan. Hembuskan nafas ke atas air dan kurma, kemudian hembuskan juga pada wang shilling not yang dipegang. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Minum air dan makan kurma tersebut. Simpan wang shilling shorin not yang telah didoakan itu sebagai wang pendinding atau penghias dalam dompet anda. Jangan dibelanjakan segera. Mencari ketenangan jiwa melalui alam. Tujuan mengharmonikan diri dengan alam, menenangkan fikiran dan mencari inspirasi. Apa yang diperlukan? Niat yang bersih, sedikit masa lapang, tempat yang tenang di alam terbuka, taman, tepi sungai, pantai atau halaman rumah. Dan bagaimana melakukan? Pada bila-bila masa siang 6 Oktober, terutama di waktu pagi atau petang. 1. Pergi ke alam. Cari tempat yang membolehkan anda bersendirian dan dekat dengan alam. 2. Renung
dan dengar, duduklah dengan tenang, pejamkan mata seketika dan dengar bunyi-bunyian alam, deruan angin, kicauan burung, gemericik air. Niatkan untuk melepaskan segala beban fikiran. 3. Hayati. Keindahan, buka mata dan perhatikan keindahan sekeliling, warna bunga, bentuk awan, corak daun. Bayangkan tenaga positif alam meresap masuk ke dalam diri anda. 4. Berdoa. Akhiri dengan doa kesyukuran atas nikmat alam dan ketenangan yang dirasakan. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Anda akan merasa lebih segar, fikiran lebih jernih dan jiwa lebih damai. Tenaga positif ini akan bersama anda sepanjang hari. Pada hari-hari yang dianggap istimewa seperti 6 Oktober, makanan juga memainkan peranan penting, bukan hanya sebagai santapan tetapi juga sebagai medium untuk keberkatan dan simbolik. Pulut kuning. Pulut kuning seringkali disediakan dengan lauk rendang atau kari. Warna kuning melambangkan kemakmuran, tuah dan kejayaan. Ia seringkali dihidangkan dalam majlis kesyukuran atau kenduri arwah. Menyediakan pulut kuning pada 6 Oktober adalah simbol untuk menarik rezeki dan keberkatan ke dalam rumah tangga. Atau buah-buahan manis. Hidangan manis seperti bubur kacang, kuih muih manis atau buah-buahan tropika segar, pisang, rambutan, manggis dihidangkan. Bahkan kehidupan yang manis, kebahagiaan dan kemudahan dalam urusan. Ia juga dipercayai dapat memaniskan lidah dan hati agar terhindar dari berkata-kata kasar. Air minuman berherba. Minuman yang dicampur dengan herba seperti serai, halia atau kunyit yang direbus. Ini bukan sahaja baik untuk kesihatan fizikal, tetapi juga dipercayai dapat menghangatkan badan dan menyingkirkan angin jahat atau tenaga negatif dari tubuh, melindungi dari penyakit. Jangan lupa, makanan yang dimasak dengan niat yang baik dan penuh kasih sayang, itu sendiri sudah menjadi satu keberkatan. Sekarang, berhati-hatilah. Di gerbang misteri ini, ada beberapa pantang larang yang jika dilanggar, mungkin akan mengundang musibah atau kesusahan yang tidak diingini. Yang kita percaya, setiap larangan ada hikmahnya, ada penjaga yang melihat. 1. Jangan bergaduh atau bercakap kasar. Sebab mistik. Suasana yang tegang dan kata-kata kesat dipercayai akan menarik tenaga negatif ke dalam rumah. Roh-roh jahat atau entiti halus dikatakan tertarik kepada kekacauan dan boleh menumpang dalam rumah yang bergolak, menyebabkan lebih banyak masalah. Akibat, persengketaan akan berpanjangan, rezeki akan sempit dan kedamaian rumah tangga akan terjejas teruk. 2. Jangan menggunting kuku atau rambut selepas senja. Sebab mistik, selepas senja alam dikatakan milik mereka, makhluk halus. Menggunting kuku atau rambut pada waktu ini dianggap sebagai tindakan mengundang atau menyerahkan sebahagian dari diri kita kepada entiti lain. Ia juga dikaitkan dengan melemahkan semangat diri. Akibat, dipercayai boleh menyebabkan sakit-sakit badan yang misteri, kegelisahan atau menarik perhatian makhluk halus. 3. Jangan membawa pulang barang yang ditemui di jalan, terutama barang lama. Sebab mistik, barang lama yang terbuang mungkin memiliki penghuni atau tuah yang kurang baik dari pemilik sebelumnya. Pulang bermakna membawa masuk masalah orang lain atau penunggu yang tidak diundang ke dalam rumah. Akibat, boleh membawa sial, nasib malang atau gangguan-gangguan yang sukar dijelaskan di dalam rumah. Hutang atau meminjamkan wang, terutama dalam jumlah besar. Sebab mistik, hari ini adalah hari tenaga yang berfluktuasi. Melakukan transaksi kewangan besar boleh mengganggu aliran
rezeki dan ci. Berhutang akan menyebabkan hutang sukar dilangsaikan dan meminjamkan wang mungkin sukar untuk dipulangkan. Akibat boleh menyebabkan masalah kewangan berpanjangan, hutang yang bertimbun atau kerugian yang tidak dijangka. 5. Jangan tinggalkan pakaian tergantung di luar rumah selepas maghrib. Sebab mistik. Pakaian yang dibiarkan tergantung selepas maghrib dipercayai boleh menjadi tempat persinggahan atau pakaian bagi makhluk halus. Embun malam yang jatuh pada pakaian juga dikatakan tidak baik untuk kesihatan. Akibat boleh menyebabkan anak-anak sering menangis malam, sakit-sakit yang tidak diketahui puncanya, atau perasaan tidak selesa di dalam rumah. 6. Jangan mengumpat atau memfitnah orang lain. Sebab mistik. Lidah adalah senjata yang tajam. Mengumpat atau memfitnah pada hari ini, di mana gerbang antara alam nipis dipercayai akan mengundang bala kembali kepada diri sendiri. Setiap kata yang buruk dikatakan akan tercatat dengan lebih jelas. Akibat boleh menyebabkan nama buruk, disukai musuh atau penyakit pada mulut dan lidah. 7. Jangan membuang makanan atau sisa makanan sembarangan. Sebab mistik, makanan adalah rezeki. Membuang makanan sembarangan tanpa rasa hormat dianggap sebagai perbuatan yang tidak bersyukur dan boleh mematahkan rezeki. Ia juga dipercayai boleh mengundang makhluk halus yang suka kekotoran untuk bersemayam berdekatan. Akibat boleh menyebabkan kesusahan rezeki, kelaparan atau hidup dalam kesempitan. 8. Jangan merungut atau mengeluh terlalu banyak. Sebab mistik, keluhan dan rungutan adalah bentuk tenaga negatif. Pada hari yang sensitif ini, tenaga negatif mudah menarik lebih banyak kesusahan. Ia ibarat menarik bala dengan kata-kata sendiri. Akibat, hidup akan terasa lebih berat, masalah akan kelihatan lebih besar dan hati akan sentiasa gundah gulana. 9. Jangan biarkan rumah gelap atau berserabut. Sebab mistik, rumah yang gelap dan berserabut dipercayai adalah tempat kegemaran makhluk halus dan tenaga negatif. Ia mengundang kekotoran spiritual dan fizikal. Akibat, penghuni rumah mudah berasa lesu, tidak bersemangat dan sering mengalami gangguan tidur atau perasaan gelisah. 10. Jangan bermain atau berjenaka berlebihan di kawasan sunyi atau kuburan. Sebab mistik, kawasan-kawasan ini dipercayai memiliki penjaga dan roh yang perlu dihormati. Tindakan yang tidak sopan boleh membangkitkan kemarahan atau menarik perhatian entiti yang tidak diingini. Akibat boleh menyebabkan terkena gangguan, kerasukan atau sakit misteri yang sukar diubati. Demikianlah para pencari ilmu dan hikmah selayang pandang tentang rahsia senja Oktober pada 6 hari bulan. Ingatlah, kepercayaan ini bukanlah untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk mengingatkan kita agar sentiasa berhati-hati, menghormati alam dan menjaga adab dalam setiap langkah kehidupan. Jadikanlah setiap hari sebagai peluang untuk belajar, memperbaiki diri dan sentiasa bersyukur. Semoga kita sentiasa dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya.